Assalamualaikum. Sebagai permulaan, kita semua sedia maklum bahawa Malaysia sering berdepan isu bekalan air seperti pencemaran sungai, gangguan loji rawatan dan air bertakung yang tidak selamat digunakan. Keadaan ini memberi kesan besar kepada kehidupan harian masyarakat. Dalam Islam, air merupakan nikmat penting dan simbol kesucian. Air bersih diperlukan bukan sahaja untuk kesihatan tetapi juga untuk memastikan ibadah harian seperti wuduk dapat dilakukan dengan sempurna. Sebab itu, sistem penapisan air memainkan peranan besar dalam memastikan air yang kita guna benar-benar bersih, selamat dan sesuai untuk keperluan seharian. Jadi, hari ini kita akan melihat bagaimana sistem penapisan air ini menjadi satu komponen penting dan menjaga kesejahteraan dan kebersihan masyarakat di Malaysia. Peranan sistem penapisan air di Malaysia. Yang pertama, sistem penapisan air menyediakan air yang bersih untuk ibadah. Yang kedua, air yang ditapis dapat mengurangkan risiko penyakit bawaan seperti bakteria, pencemaran kimia. Sekaligus ia boleh menjaga kesihatan tubuh badan manusia. Yang ketiga, sistem penapisan air membantu menghindari kemudaratan. Yang keempat, ia memastikan kualiti hidup yang lebih baik. Air bersih memberi keyakinan kepada masyarakat untuk menggunakannya dalam minuman, memasak dan kebersihan diri. Yang kelima, Islam mengajak umatnya untuk memelihara ciptaan Allah. Penggunaan penapis air dapat mengurangkan kebergantungan kepada botol plastik sekali guna. Ia boleh membantu menjaga alam sekitar. Akhir sekali, sistem penapisan air membantu menangani isu air semasa di Malaysia. Contohnya, ketika berlaku pencemaran sungai ataupun gangguan bekalan air, penapisan air menjadi langkah tambahan bagi memastikan keselamatan pengguna. Dalam bahagian ini, saya akan membentangkan dua data antarabangsa yang menunjukkan kepentingan sistem penapisan air bersih. Pertama, saya akan pergi kepada Amerika Syarikat. Menurut laporan Environmental Protection Agency iaitu EPA, terdapat lebih 60,000 pelanggaran piawaian air minum antara tahun 2020 hingga 2023. EPA juga mendapati bahawa sistem penapisan seperti reverse osmosis mampu menyingkirkan sehingga 99% logam berat dan 95% bakteria dalam air. Ini menunjukkan bahawa walaupun sebuah negara maju, sistem penapisan air tetap sangat penting. Seterusnya ialah India, salah satu negara yang paling terjejas dengan isu air tercemar. Setiap tahun, India merekodkan lebih 37 juta kes penyakit bawaan air seperti cerit-berit dan keracunan air. Oleh sebab itu, penggunaan penapisan air sangat meluas, menjadikan pasaran penapis air di India bernilai $2.6 bilion pada tahun 2023. Kesimpulannya, data dari dua negara ini membuktikan bahawa sistem penapisan air sangat penting bukan sahaja untuk negara membangun tetapi juga untuk negara maju. Teknologi penapisan air membantu memastikan air yang kita minum adalah bersih, selamat dan bebas daripada pencemaran. Sekian, terima kasih. Ini saya ingin membentangkan tentang isu-isu semasa berkaitan sumber air di Malaysia. Antara isu utama ialah pencemaran Sungai Johor yang telah menyebabkan gangguan bekalan air di Johor Bahru, Kulai, Pontian dan Kota Tinggi. Pencemaran air mentah akibat bahan kimia dan sisa industri menyebabkan loji rawatan air terpaksa dihentikan operasi sementara kerana kualiti air mentah tidak memenuhi piawaian rawatan. Keadaan ini menunjukkan bahawa sistem penapisan air konvensional mempunyai had tertentu apabila berdepan dengan pencemaran berkepekatan tinggi. Selain itu, kes pencemaran di Sungai Lereh Melaka yang bertukar warna hitam dan berbau memberi kesan bukan sahaja kepada kesihatan awam, malah kepada ekosistem akuatik dan ekonomi komuniti nelayan. Isu yang ketiga, di Perak pula, aktiviti perombongan yang mencemarkan sungai telah menjejaskan kualiti air mentah dan meningkatkan kepekatan pepejal terampai. Tambahan pula, perubahan iklim dan musim kemarau menyebabkan paras air sungai dan empangan menurun. Air mentah yang cetek biasanya mempunyai kepekatan pencemaran yang lebih tinggi, menjadikan proses rawatan lebih mencabar. Sehubungan itu, kerajaan telah memperkukuh pendekatan pengurusan sumber air bersepada IWRM
termasuk penganjuran forum seperti MyWater 2025 bagi memastikan kelestarian sumber air di Malaysia. Pendekatan ini menekankan perancangan sistem penapisan air yang menyeluruh termasuk reka bentuk penapis yang lebih efisien, penyelenggaraan berjadual serta pemantauan kualiti air secara berterusan. Jadi, isu semasa ini menunjukkan bahawa betapa kritikalnya sistem penapisan air dan pengurusan sumber air yang baik untuk kesejahteraan rakyat Malaysia. Seterusnya saya akan terangkan sistem penapisan air dengan maqasid syariah. Yang pertama ialah hifz al-nas, iaitu memelihara nyawa. Sistem penapisan air memastikan air yang digunakan bersih dan selamat. Jika air tidak ditapis, ia boleh membawa penyakit berbahaya. Jadi, sistem ini secara langsung membantu menjaga keselamatan dan kesihatan manusia. Yang kedua pula ialah hifz al-din, iaitu memelihara agama. Dalam Islam, ibadah seperti wuduk dan mandi wajib memerlukan air yang suci. Penapis air membantu memastikan air bebas daripada kotoran dan najis, sekaligus menyokong pelaksanaan ibadah yang sah. Dari sudut kawaid fiqhiyah pula, kaedah yang paling berkait ialah al-darar yazal, iaitu kemudaratan mesti dihilangkan. Air yang tercemar adalah satu mudarat dan sistem penapisan berfungsi untuk menghilangkan mudarat tersebut. Selain itu, kaedah darul al-mafasid aula min jalbi al-masalih juga boleh dikaitkan kerana mencegah bahaya akibat air tercemar adalah lebih utama berbanding mendapatkan manfaat lain. Ini saya akan membentangkan 3 cadangan utama dalam menjaga kualiti air bersih di kalangan masyarakat, terutamanya di Malaysia. Seperti yang kita tahu, air merupakan keperluan asas utama kepada manusia kerana kita menggunakan air untuk minum, memasak dan juga menjaga kebersihan. Jadi, kualiti air yang bersih dan selamat digunakan amatlah penting demi menjaga kesihatan manusia. Cadangan pertama ialah menggalakkan setiap rumah menggunakan penapis air. Walaupun air paip yang dibekalkan sudah dirawat, namun berkemungkinan mempunyai pendas yang halus yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Dengan adanya penapis air, kualiti air minuman dapat ditingkatkan dan risiko penyakit bawaan air dapat dikurangkan, terutamanya sekali kepada golongan warga emas dan kanak-kanak. Selain itu, penggunaan penapis air juga boleh mengurangkan kebergantungan kepada air botol, sekaligus membantu mengurangkan pencemaran plastik. Kerajaan dan pihak berkuasa juga boleh memainkan peranan dengan menyediakan subsidi atau rebate supaya lebih ramai masyarakat mampu memiliki penapis air di rumah masing-masing. Cadangan kedua ialah meningkatkan pendidikan dan kempen kesedaran kepada masyarakat. Ramai orang masih kurang peka tentang kepentingan menjaga kebersihan sumber air seperti sungai dan tasik. Oleh itu, kempen kesedaran boleh dijalankan melalui sekolah, program komuniti, media sosial dan juga ceramah kesihatan. Antara perkara yang boleh ditekankan ialah kesan pencemaran air terhadap kesihatan dan alam sekitar serta tanggungjawab individu dalam menjaga kebersihan. Cadangan ketiga ialah penggunaan teknologi penapis moden seperti sistem UV dan RO di tempat awam seperti sekolah, hospital dan bangunan kerajaan. Tempat-tempat ini digunakan oleh ramai orang setiap hari, jadi sangat penting untuk memastikan air yang digunakan benar-benar bersih dan selamat. Sistem UV berfungsi membunuh bakteria dan virus, manakala sistem RO pula mampu menapis logam berat dan bahan kimia berbahaya. Dengan penggunaan teknologi ini, risiko penyakit dapat dikurangkan dan secara tidak langsung meningkatkan keyakinan masyarakat terhadap kualiti air yang dibekalkan. Sebagai kesimpulan, air bersih merupakan keperluan asas yang amat penting dalam kehidupan manusia, bukan sahaja untuk minuman dan kegunaan harian, malah untuk melaksanakan ibadah dengan sempurna. Dalam konteks masyarakat di Malaysia, air bersih dan selamat amat diperlukan bagi memastikan kesucian air untuk wuduk, mandi wajib dan kebersihan diri, selaras dengan tuntutan agama dan kesejahteraan harmoni. Isu pencemaran sumber air dan gangguan bekalan yang berlaku menunjukkan bahawa kualiti air mentah yang terjejas akan memberi kesan langsung kepada kehidupan seharian masyarakat. Oleh itu, pemeliharaan sumber air dan pengurusan sistem bekalan air yang berkesan perlu diberi keutamaan agar bekalan air bersih sentiasa terjamin. Air yang bersih bukan sahaja menyokong kesihatan fizikal, tetapi juga memastikan kelangsungan amalan ibadah dan kesejahteraan hidup masyarakat.